Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Isnin 8 hari bulan 12. Sekarang pukul 10.45. Kita baru nak start kerja Lala Move. Jadi hari ini kita akan habis sebelum pukul 4. So mari kita tengok berapa kita dapat dan berapa order yang kita boleh ambil hari ini. Okey, let's jom. Assalamualaikum. Bismillah. Order pertama daripada Bandar Kirara pergi ke section 17, RM13. Tapi ini job pooling. Nanti kita boleh hantar lambat sikit lah. Kita cari 2 lagi order untuk pergi ke sana. Marilah kita ayuh ambil dokumen One Lightning Jalil ke Kelana Jaya. Order ketiga ni pergi ke Kepong, RM21 kat sini. Ini Alam Sutera. Biasa kat sini aku collect dokumen, tapi ni collect barang pula. Ni office sebenarnya, rumah dengan office sekali buat. So kita hantar ini dulu. 1, 2, 3. Ini sebelum 1.5 hari dekat. Mari kita pergi 3 order dalam 21, 15, 13. Dalam 40 lebih lah. Baloi lah 3 order. Okey, jom. Pertama, Kelana Square dah settle. Ni office dia. Jom, untuk off kedua. Next order ni, barang ni barang makanan, tapi dia ping kedai ni. Tu aku cakap tadi, lain kali janganlah ping kedai orang, nanti kena marah. Aku dah pergi terjah kedai ni tadi, kata tak ada order. Bila call dia, dia kata, oh tunggu sekejap, nanti saya turun. Aku cakap lah, mana boleh, lain kali jangan order kedai orang, nanti orang marah. Okeylah, jom kita hantar. Okey, order tadi, dimsum tadi dah settle, dah hantar. So sekarang aku nak pergi ke second job dekat sektor 17 juga. Lepas tu baru pergi Kepong. Kepong tu 1.5 ni. So sempat lah, jom. Order yang ketiga, so kita pergi ke order keempat untuk drop off, pergi ke Kepong pula. Ini dekat sektor 17 ni, Lapsun. Jom kita pergi ke Kepong. Keempat kat Kepong. 2 jam kita buat. Tadi 10.45, sekarang 12.45. Baru dapat RM60. So kita cari lagi lah sikit, kasih cukup lagi at least 80 ke. Mari kita kerja lagi. Sekarang 12.45, maybe lagi 2 jam kot kita kayuh. Jom. OUG RM16. Kita boleh kapit ni. Ambil dekat Kepong juga. Nama kedai dia Beyond. Pergi ke Ampang. Aku nak singgah Ampang sebab aku nak beli nasi je. Rumah aku kira nasi. Dia nak makan nasi. Kedai yang pernah pergi makan dulu lah. Jom kita hantar barang dulu ke Ampang. Fresh. Cantik. Aduh, nak drop kat sini nampak. Dah masuk bayar parking. Pusing-pusing sini tak boleh masuk. A12B, A1211. Ini gampang. Ni. Jom. Nak lihat. Aku nak pergi A12. Ini A12. Aduh, macam-macam lah. Agak. Ini A12A. Sini. Beli makanan sekejap. Lepas tu kita pergi Resident. Kiara Resident. Maybe job terakhir ataupun job 2 terakhir. Mari kita. Last order at the SS Ampang. Ini lebih kurang dah fresh, tapi ni meriah sikit lah. Ada supermarket, wangi, ada matahari.
kedai aku ambil tu kat mana LTC. Handphone kat mana. Sekolah DIY. Sini ada event biasanya orang buat kenduri kahwin. Bos, LTC lah? Lala Move? Ni yang kedai dia. Kedai handphone. Okay, ini last job lah ni. Balik rehat jap. Dah kedua lah ni. So nanti kita tengok lah berapa hasil kita hari ni. Total dalam 6 order hari ni. 6 job atau 6 order. Let's go. Kita pergi ke OUG. Oh, yang terlok. Dah ni pun dah tak spek. Focus point. Spek baju. Sekandar. Ada. Mana jalan-jalanan? Tak. Pun boleh. KFC. Apa? Photo stat 5 minit siap. Hari ni gelap nak hujan lah. Haking. Itu je haking. Aku ingat itu je. Dia jauh. Okay. Moh kita. Okay. Order dah settle. Dah drop. Yang kelima. So kita pergi yang keenam. Dekat Bukit OUG. Sebelah tu highway Kesas. Hari ni mendung hari ni. Sedap ni. Jom kita hantar last order. Last order kita kat tempat dekat Jalan Jalil Perwira 9, Rosewood. Tempat ni dengan drop off tadi tu 1 kilo je. So alang-alang waktu aku ambil tadi, pada balik kosong ada juga RM12 masuk kan. So nanti kita drop off je ni, kita tengok berapa kita dapat total hari ini. Tunggu. Semua dah ambil barang. So ni reward hari ni ya. Kita boleh makan-makan sikit nasi dengan kuih. Jadi hari ni total 7 order sebenarnya, RM82. RM78 tu order cash. Lagi balance tu wallet sebab dia dah tolak tadi. So maka tamatlah kita punya perjalanan kita buat kerja Lala Move hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Oh, ni tangan ni luka malam ni. Kena sikit.